sudah boleh dapat Honda Accord yang tahun 2016 2.4 liter. So boleh nampak sini dia punya cat. Ini cat kita sudah buat satu layer yang baru lah. Okey, boleh nampak color kelabu. Cantik lagi lah. Okey, sarung dengan lampu dia semua masih cantik, kilat lagi. Sini dia punya sport rim. Original 18 inci. Cuma dulu ex-owner dia ada kasih cat warna hitam. So nampak sangat sporty. Kita tengok satu raw body dia. Engine, gearbox, suspension semua masih elok lagi. Okey, nak datang test drive pun boleh. Tak ada masalah. Okey, ini kira D segment punya kereta. So boleh nampak dia punya ruang bonnet sangat besar dan luas lah. Okey, kita tengok depan sini. Okey, seat semua yang leather seat semua cantik. Tak ada cala. Aircon blower semua ada. Sini lagi dia ada sun visor lah. Okey, lagi kita tengok depan driver side sini ada keyless entry function. Sama juga leather seat semua cantik. Lagi dia ada power seat function, eco mode semua ada. Lagi dia ada multi function steering, auto cruise system dengan pedal shift. Lagi sini ada side mirror kamera lah. Okey, dashboard, meter semua masih cantik. Tengah pun ada original punya touchscreen monitor. Dia ada dua monitor lah. Satu untuk touchscreen, satu untuk tunjuk map sahaja. Okey. So, ini kereta kita sudah siap habis review. Sesiapa ada minat, cepat-cepat kontak sama Sterling. Okay, kita jumpa next video lagi. Bye-bye.